Assalamualaikum. Ini saya akan menerangkan tentang cara membuat salinan ERPH KPM 2026. Okey, baiklah. Sebelum itu kita akan lihat iaitu bagaimana admin akan membuat assignment di mana guru-guru akan dapat mengambil tapak ERPH 2026. Okey, sebelum itu admin akan buatlah itu satu classroom untuk guru dan juga pentadbir. Okey, saya gunakan untuk pentadbir. Maknanya ini adalah classwork untuk pentadbir. Jadi classwork untuk pentadbir untuk tahun 2026. Okey, maknanya saya dah buat belum okey, ni. Jadi untuk yang ni admin akan buatlah satu assignment di dalam ERPH ni, Google Classroom, di mana dia akan buat satu arahan minggu pertama. Kita tuliskan sila buka link ini dan make copy dalam folder class ini. Jadi kita akan masukkan dalam topik penghantaran ERPH 2026. Kita masukkan markah point adalah 1. Dan kita akan masuk satu link di mana cikgu-cikgu akan ambil link ini untuk buat tapak untuk pertama kali. Selepas tu tidak perlu lagi ambil daripada tapak link ini. Dia perlu ambil untuk pertama kali. Jadi link ni ialah bit.ly/SIERPH-KPM. Okey, masukkan sahaja site ni supaya cikgu-cikgu boleh ambil sendiri. Okey, jadi kita akan save ataupun submit. Jadi saya edit saja kerana saya telah membina assignment yang pertama. Okey, ini adalah kita sertakan arahan kepada guru-guru supaya guru ambil link ini. Okey, sekarang kita akan buka link student. Ni student, contohnya saya ambil satu student, iaitu saya sebagai pentadbir. Jadi untuk yang link ni kita akan keluarlah satu arahan kita perlu join. Maknanya student akan join dalam grup yang ni lah. Ini kalau pentadbir, saya sebagai pentadbir. Kalau guru-guru lah, okay, saya akan join dan saya akan dapat satu arahan iaitu classwork, di mana ada satu arahan penghantaran ERPH minggu pertama. Okay, saya akan buka. Okay, dia kata sila buka link ni yang admin buat tadi. Okay, jadi sekarang ni kita akan tekan sahaja pada link tersebut dan cikgu akan nampak satu site lah. Klik pada panduan. Okey, di panduan ni cikgu akan tengok ada satu bahagian yang mana kita akan ambil tapak, iaitu kita tengok di sini lah. Ini untuk cikgu-cikgu. Klik sahaja yang atas ni, pilih sahaja sama ada cikgu sekolah menengah, sekolah rendah ataupun kelas 6 dan sebagainya. Okey, saya akan ambil dahulu tapak sekolah rendah. Klik saja di sini. Okey, kemudian dia akan beritahu sila make copy lah. Okey, jadi cikgu akan make a copy saja. Okey, make a copy. Kemudian dia akan janaklah satu file ataupun salinan ERPH yang terkini lah, iaitu pada 6/1/2026. Okey, baiklah. Ni pun telah pun salin untuk ERPH cikgu. Jadi cikgu boleh tukarlah gambar saya, nama dan nama sekolah di sini. Okey, ni saya sediakan contoh subjek-subjek yang telah pun saya sampelkan. Jadi untuk yang ni tuan-tuan perlu lihatlah di sini untuk belah pantai barat lah. Okay, jadi di sini kalau untuk sebelah pantai timur dia bermula pada hari Ahad. Jadi tuan-tuan hanya rename sajalah. Type sahaja perkataan Ahad. Mula daripada depan lah. Isnin dan seterusnya lah. Itu yang perlu dibuat. Ataupun kalau admin telah pun siap membuat satu sampel dan boleh share lah kepada guru-guru link yang untuk dapatkan tapak ni. Okey, jadi untuk ni saya nak terangkan bagaimana cikgu sendiri yang ambil. Okey, kat sini kalau tuan-tuan lihat, saya sediakan contoh lah. Jadi kat sini yang tapak yang versi baru ni iaitu tapak yang ada kelainan daripada
tapak sebelum-sebelum ni. Jadi kita ada buat beberapa perubahan. Di sini tapak ni kalau tuan-tuan lihat dia amat sensitif kepada copy dan paste. Okey, ni copy dan paste. Sekiranya kalau terjadi copy dan paste dalam ni berlaku, akan berlaku ralat dan tapak ni dah rosak dan perlu diperbaiki. Tapi kali ini tapak ni saya telah menggunakan, kita boleh buat satu item di mana kita boleh buat satu item itu baik pulih tapak ERPH untuk hari ini. Jadi kalau tapak ni tuan-tuan rasa rosak, tuan-tuan boleh klik sahaja baik pulih. Dia secara automatik dia akan baiki, repair balik semua butang drop down yang mungkin tuan-tuan tercopy dan paste ataupun melakukan kesilapan, dan dia akan baik pulih secara automatik. Dan sini ada item bilangan RPH, jenis RPH, model T15 jika perlu, dan info-info lah. Okey, jadi untuk ni saya nak tunjukkan bagaimana untuk baik pulih tapak ni dulu. Okey, kalau tuan-tuan klik saja item ni, dia akan keluarkanlah skrip. Okey, tuan-tuan perlu ikut je step ni. Tekan je OK, tekan je pilih je account, kemudian klik sahaja select all untuk skrip yang ada dalam ni, tekan continue. Kemudian okey, dah siap. Okey, jadi kita buat sekali lagi baik pulih tapak hari ini. Okey, dia akan running lah. Okey, proses telah pun berjaya. Okey, dia akan baik pulih semua 8 RPH untuk hari ini yang ada masalah drop down yang mungkin lari tak sama dengan subjek saja yang dicatat, dipaparkan. Okey, kemudian kita ada jenis bilangan RPH. Katakan cikgu ada 1 hari saja, cikgu klik je 1, dia akan jana 1 RPH sahaja pada hari ini. Okey, tak apalah, yang ni kita akan baik pulih sekiranya ada ralat lah. Okey, ni ada ralat sikit tak apa. Okey, kemudian dekat sini kita ada kemudahan lah. Okey, kalau tuan-tuan isi kat sini, kita isi dahulu item-item ni. Okey, saya cuba tunjukkan pada tuan bagaimana satu lagi item kemudahan di mana penjanaan ERPS secara automatik, di mana dia akan menjanakan objektif dan aktiviti secara automatik. Okey, saya cuba buat satu dulu. Okey, tambah sikit. Okey, kemudian saya isilah kalau sekiranya perlu 2 ataupun 3. Okey, kita perlu buat ini sahaja. Okey, kemudian objektif dan aktiviti ini kita boleh buatkan secara automatik. Okey, saya cuba ambil yang bahasa Cina. Okey, saya tunjuk dulu sampel bagaimana kemenjadian dia. Okey, dan juga bahasa Tamil ataupun bahasa Jawi. Okey, kita suruh. Okey, okey, tunggu kejap. Okey, jadi objektif dengan aktiviti kita boleh minta bantuan daripada butang yang sediakan di atas. Okay, klik, tuan-tuan klik saja buka skrin dan jana import. Okay, kemudian dia akan keluar satu running script di mana penjanaan ERPH menggunakan ChatGPT. Okay, kat sini kita akan tengok. Okay, di sini ada beberapa langkah yang perlu cikgu-cikgu buat lah. Klik saja yang pertama, ikut saja nombor yang ditera-tera. Okay, dan nombor 1, klik saja menjana. Dia akan janakan apa yang kita telah pilih daripada SK dan SP untuk setiap subjek. Okey, tak perlu buat apa-apa bahagian ni. Tekan saja salin. Tekan saja OK. Dia akan salin arahan. Dan kemudian langkah ketiga, buka sahaja ChatGPT. Kemudian Ctrl V ataupun paste sahaja daripada tu. Tekan tempat paste. Okey, cikgu akan klik sahaja bahagian butang janaan, di mana ChatGPT akan cuba membuat satu format yang disediakan mengikut apa tapak yang kita minta. Okey, kemudian kita tengok. Okey, apabila dia dah siap, tuan-tuan perlu copy ataupun select all lah. Tuan-tuan tak perlu highlight macam ni. Tuan-tuan hanya perlu
tekan saja butang copy ni, dia akan copy semualah. Okey, kemudian tuan-tuan buka balik, kemudian paste saja ni, di mana tuan-tuan boleh kontrol klik kanan, paste, kemudian klik saja pada butang nombor 4. Okey, apabila kita klik pada butang 4, okey, dia akan mengimport semua arahan key import berjaya, dia akan automatik tutup secara sendiri dan tuan-tuan akan dapat lihatlah penghasilan penjanaan dia akan dijanakan di dalam tapak begini. Okey, nampaknya tapak ni penjadian dia tidak berapa menjadi. Kita cuba sekali lagi. Okey, kita cuba sekali lagi. Salin, buka, tulis, okey, ini arahan dia. Okey. Pastikan cikgu jangan skip lah. Ini saya dah skip satu. Patut ada LPS 3 kena buat juga. Kita boleh skip salah langkau. Okey, copy. Kemudian paste dan import. Okey, siap. Okey, kalau kita lihat di sini, dia telah pun berjaya untuk masukkan ke dalam setiap item objektif dan aktiviti mengikut subjek. Okey, tadi saya ada selang untuk untuk bahasa Tamil. Jadi dia terlangkau. Jadi sepatutnya dia tidak boleh langkau, kena buat setiap item. Jadi kita cuba isi. Okey, jangan ada langkau subjek yang kosong. Jadi kena perlu isi mengikut apa susunan yang kita buat pilihan. Jadi tadi saya dah skip bahagian ni. Saya cuba janakan semula untuk supaya dia akan keluar mengikut urutan. Jadi maksudnya ERP cikgu mesti disusun dan mesti penuhkan SKSP tanpa ada skip di antara setiap subjek itu pengisian dia. Okey, kita salin. Okey, kemudian kita buka ChatGPT. Kita paste balik. Enter. Kemudian kita tunggu. Okey, ChatGPT akan janakan untuk 4 subjek mengikut objektif dan juga langkah-langkah dia. Okey, kalau tuan-tuan lihat sini, dia akan jana RPH 1, RPH 2, bahasa Cina, RPH 3. Untuk di sini tuan-tuan tak semestinya ikut apa yang dicadangkan oleh ChatGPT. Tuan-tuan boleh edit, boleh buang. Ini hanya sebagai mungkin cadangan ataupun panduan untuk cikgu memudahkan kerja cikgu. Untuk kalau dia sesuai, cikgu boleh teruskan, boleh ambil, dan kalau tak sesuai, cikgu edit sahaja. Okey, jadi untuk ini kita memudahkan guru-guru untuk membuat. Kita copy, kemudian kita paste sahaja di ruangan sini dan import ke dalam sheet yang tertera. Dia akan import, kemudian export, kemudian tuan-tuan akan dapat lihat step by step. daripada BI sudah ada objektif aktiviti, bahasa Cina pun ada objektif aktiviti, kemudian bahasa Tamil pun ada, dan kemudian Jawi pun ada. Tuan-tuan dapat lihat lah, dia akan jana secara automatik. Okey, jadi itulah kemudahan yang dapat saya sediakan buat masa sekarang. Okey, jadi jika ada sekalian maksud, cikgu-cikgu boleh bertanya terus kepada saya cara penggunaan.